Boleh, 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 boleh. Boleh. So tu ada Acik nak pergi gambar dengan Boy Hijan. So ni Angel nak cerita dengan korang. Tak tahulah video ni sampai ke tak dekat geng-geng Angel. Angel cuma nak bagi tahu kalau korang andai kata nak cari perabot jati dekat gudang Boy Hijan, seelok-eloknya carilah sebelum bulan 2. Sebab saya cakap sekarang ni situasi barang banyak tak cukup geng. Sebab banyak kita punya geng ni dah datang awal bulan 12, bulan 1 dah cari barang awal-awal. Lagi dah nak raya. Cuma Angel bagi tahu dulu awal-awal andai kata geng nak cari perabot jati, datanglah sebelum bulan 2. Sebab Angel takut barangnya tak cukup. Bayangkan ni Angel pusing-pusing ni. Angel tunjukkan korang apa yang dah sold ni. 4,000 lebih sold. 4,000 lebih customer Angel sold. Tengok tu berderet sold. Lepas tu dekat atas tu katil pun sold. Orang Perak ini pun sold lagi. Tengok. Tengok tu. Kita punya tim tengah servis. Sebab apa? Kita kena gerakkan hantaran juga. Sebab geng-geng kita ni banyak nak pakai sebelum raya. Sold. Belum lagi Angel tunjukkan dekat bahagian belakang tu. Meja makan sold. Ya Allah. Sebab tu geng, Angel harap video yang Angel buat ni sampai dekat geng-geng kita. Yang kalau betul-betul nak cari perabot jati, datanglah sebelum bulan 2. Sebab Angel takut barang tak cukup geng. Tengoklah situasi bila Angel pusing-pusing kat gudang ni, banyak betul barang dah sold. Ya Allah, rezeki Allah. Terima kasih kepada geng-geng kita yang trust kita, yang pilih kita kat gudang Boy Hijan. Sebab geng pun tahu kat gudang Boy Hijan ni barang memang melambat. Tapi bila dah turun, geng-geng kita sold saja. Tengok ni. Ni sold. Meja makan 8 kerusi. P6 sold. Sofa sold lagi. Right wine ni sold juga. Customer Angel repeater. Tahun lepas dah beli debit dengan Angel secara online. Kali ni datang dekat kita punya gudang, ambil set sofa pula untuk ruang tamu yang kedua. So alhamdulillah, rezeki min Allah. Ada geng kita dah walk in. Andai kata nak cari barang betul-betul ni, Angel beritahu kat korang, tolong beritahu mak korang sebelum bulan 2. Okay, sebelum bulan 2. Ni pun sold. Alhamdulillah, orang Singapura sold. Gudang Boy Hijan. Cari Angel tau geng.